Mati. Yuk singgah warung Tok Ya, sedap makanannya. Yuk. Warung Tok Ya berada di Johor ya. Berdekatan Taman Saujana. Ni Anak nenek misi ajak kita staycation. kita ya sejak kedai Tok Ya. Okey, bye-bye. Nenek pergi hari biasa ya, 16 hari bulan birthday misi. Dia belanja kita jalan-jalan. Inilah antara hidangan manisannya ya, pencuci mulut. Banyak kuih-muihnya. Masya Allah, sedap-sedap. Tapi nenek tak boleh ambil banyak benda manis ya. Inilah ada donat macam beraneka kek. Beraneka kuih muih. Okey. Ni yang paling sedap ya. Tahu bergedil. Ini kek. Oi, sedap. Semuanya sedap-sedap. Okey. Nenek suka menantu nenek Faiz ambil gambar ya. Almaklum nenek jalan terketar-ketar ya. Ini kuih-kuih tradisional ya. Sedap. Semua sedap. Okey. Mesti datang ya. Warung Tok Ya. Kita sampai di waktu pagi ya. Pagi tak pagi, dah tengah hari juga. Sebab jam di Tambak Johor. Berbagai aneka, keripik, biskut raya semua ada. Ni cucu nenek, Ais dan Eden ya. Diorang ni, ibu diorang lah Misi yang ajak kita jalan. Birthday Misi. Terima kasih Misi ajak kita jalan. Ini lontong kering yang paling sedap dekat Johor tau. Mesti try, okey. Ini goreng pisang dan cendawan goreng. Sedap, okey. Semua sedap, okey. Ni gorengannya. Alhamdulillah. Ni kuih muihnya. Ni nenek ambil ya. Jadi you all tahu kalau nenek ambil, nenek close up sikit, okey. Kuih muih sedap semuanya. Ada carrot cake. Kek pisang agaknya tu. Beraneka kek western. Ada donat. Masya Allah, nenek suka chef pastry ni. Sedap. Cream puff, kek. Ya Allah, kek yang hitam tu nenek suka. Mungkin itu sponge cake ya. Masya Allah, apa ni? Ini gorengan dah habis dah. Semua kena bedal. Ada sate tau. Dekat Johor ni terkenal dengan sate ya. Sarapan pagi, petang, malam semua ada sate ya. Beraneka kuih tradisional, okey. Sedap. Ya Allah, tak boleh masuk perut. Tengok, Masya Allah. Alhamdulillah. Ni ada beraneka keripik-keripik, kuih muih. Ada juga dijual. Ni kuih hari raya. Okey. Datanglah. Sedap hidangannya, makanannya semua sedap. Kuih-kuihnya sedap. Highly recommended, okey. Ni suasana nenek nak pergi Mid Valley, okey. Inilah antara perjalanan ke Mid Valley ya, dapat melihat suasana perkampungan. Nenek suka sekali lihat bangunan yang different daripada kawasan rumah nenek yang penuh dengan rumah pangsa ya. Nenek suka suasana perkampungan. Damai, okey. Suka nenek. Yuk ikut nenek lah ya. Kita berjalan-jalan. Ni hari pertama ya. Kita nak menuju ke Mid Valley ya. Dekat Sen sekolah. Apa Regis ke apa Sen apa. Orang tua cakap ni pun tak betul. Ini sekolah ya anak-anak. Bangunan sekolah. Sekolah di Malaysia ni besar-besar. Ya Allah. Dia punya padang sebesar-besarnya. Ya Allah. Puas kalau budak-budak main ni ya. Ini bangunan sport sport center dia. Okey. Pun besar. Alhamdulillah. Suka nenek tengok kawasan yang luas-luas pemandangan ni. Seluas mata memandang. Sekolah kebangsaan ni sekolah menengah ini lah kalau ya. tak salah kawasan sekolah ya. Di Deret ni banyak sekolah-sekolah, okey. Sekolah rendah. Nenek tak tahu sini panggil sekolah kebangsaan tu ialah primary school, okey. Kalau sekolah menengah dipanggil sekolah apa ya? Agaknya sekolah menengah lah ya. Begitulah. Nenek ni tak faham tapi nak cakap juga, okey. Okey, yuk lihatlah pemandangan. Nenek suka pemandangan ni semua. Ya Allah.
Memang nenek suka. Sudah sampai di hotel kita. Okey. Inilah keadaan di lobi hotel. Okey. Ada kopi, kedai kopi tu. Aiden tidur sampai ngantuk budak-budak ni. Tengok chandelier dia cantik. Itu Faiz dan Tika ya, Missy. Dah sampai ke bilik kami. Yuk, room tour bilik. Ada kerusi ya, sofa dekat tingkap tu. Tok Nur sibuk nak unpack barang dia. Tengok. Tu si Ais sibuk. Kita ada connection door. Dia keluar masuk bilik nenek atuk dia. Kau ni barang nenek. Ini beg untuk nenek pergi sembahyang. Okey, barang-barang peralatan tu. Inilah corner, tea corner. Okey. Apa tu nenek tunjukkan? Oh, resting. Kalau kita tidur, kita gantung tu benda. Sand gills. Oh, sand gills. Sand gills entahlah, nenek ni tak pandai cakap, asal bunyi aja. Okey. Dapatlah 2 cawan. Itu kopi, teh. Okey. Adalah gula-gula sikit. Okey. Dia kasih botol kosong ya. Ada water dispenser kat luar, kita boleh ambil di sana. Okey. Dia tak sediakan air mineral kat sini. Oh, ada chiller. Tak kuat nenek nak buka. Ada chiller. Okey. Kalau beli makanan nak sejukkan biar dia tahan lama, masuklah dalam chiller tu ya. Buah-buahan ke. Okey. Yuk kita tengok dia punya tandas pula ya. Ini nenek punya kereta sport car. Okey. Alhamdulillah. Inilah nenek suka tambah stiker. Siapa yang tahu nenek, dia tahu semua stiker ada. Alhamdulillah, sabar, semua ada. Okey. Inilah toilet dia. Toilet seperti biasa je anak-anak. Ada mangkuk tandas, ada sinki. Okey. Biasalah toilet biasa. Okey. Kita pun ambil room biasa. Okey. Dan juga ada tempat mandi ya. Ada shower kat dalam tu. Ini sinkinya. Bolehlah. Alhamdulillah. Okey. Inilah tempat mandi dia. Dia tak ada bathtub ya nak. Nenek tak boleh bathtub. Okey. Boleh jatuh tergolek. Inilah connection room dia ya. Allahu Akbar. Minta maaf Ais ni. Lepas tu kita pergi Southern City. Nenek tak tunjukkan lah ya. Kita beli barang basah saja, barang pasar. Terima kasih sudi kemari. Salam sayang. Jumpa lagi ya.